kita kena hantar projek pembentangan ni lagi 3 hari lah. Aku rasa macam otak aku dah tak mampu nak tampung benda-benda hidup ni. Dah macam penuh dalam otak aku sekarang ni. Korang jaga kamera aku jap. Aku nak pergi toilet lah. Okay. Aku stres lah Mawar. Tapi sekurang-kurangnya kita siapkan projek kita atas usaha sendiri. Dengan cerita si Tebi tu siapkan projek dia dalam sehari je. Misteri bin ajaib kan? Siapa tu? Budak assignment? Jangan-jangan. Weh Mawar, aku rasa kan kalau kita ikut dia, mesti kita boleh dapat A kan? Tak payahlah nak ambil jalan yang pintas. Kalau berjaya tapi tipu, itu bukan kejayaan, itu wayang namanya. Betul juga kan? Weh, korang nak tahu tak, aku kan ada jumpa dengan someone ni tau. Dia kata dia boleh tolong kita, tapi kita kena bagi dia macam oleh-oleh lah, untuk sebagai tanda penghargaan untuk dia. Okey tak? Okey juga tu. Daripada kita bazir masa study dekat library, baik kita pakai kabel. Boleh kita pergi gepuk. Nak apa? So ni upang kau. Aku nak kau siapkan assignment aku dalam masa sehari. Tak cukup kau beritahu aku. Mia, betul ke yang aku nampak dekat status kau semalam tu? Betul. Kenapa? Kau nak ke? Tak adalah. Kita semua kan nak berjaya. Kalau kita biarkan rasuah ni berleluasa, rosak generasi akan datang nanti. Kita tak boleh normalisasikan perkara macam ni. Alah, aku cuma nak nampak berjaya dengan pandai je. Lagipun pengikut aku kan ramai. Aku tak naklah diorang nampak aku ni biasa-biasa je. Lagipun aku sendiri pun tak yakin dengan diri aku. Kejujuran tak semestinya manis, tapi dia bagi kita ketenangan. Kalau kita ikut sama cara macam Tebi, kita sama je macam dia. Dia memang dari luar pandai, tapi dalaman Baiklah kelas, saya ada sesuatu nak beritahu kamu semua. Ini adalah berita tergempar. Saya dapati dalam kelas kita ni ada pelajar yang laporan dia sama dengan pelajar semester lepas. Lepas pada hari tu, saya nak buat siasatan dan saya nak tahu siapa pelajar tu. Jadi hari ni saya akan ada sesi pembentangan yang kita bincang kepada kelas. Dan saya nak tengok cara kamu semua bentangkan gambar ini. Jadi siapa yang betul-betul buat projek ni, dia boleh jawab. Tapi kalau dia sibuk orang, habis saja. Weh, macam mana ni? Aku dah tak tahu apa-apa pasal bertangan. Sebab aku kan suruh orang yang buatkan untuk aku. Aku tak tahulah. Aku tengah pening ni. Aku tahu sikit je. Nanti kantoi lah dengan answer yang kita... So first, product attention to succeed in remaining packaging with clear labels, ethical and legal environment. Next is stable democratic culture. Tebi, awak faham tak apa yang awak buat sebenarnya ni? Cuba terangkan kat saya apa tu strange. Awak sendiri pun tak boleh nak bagi tahu apa yang awak buat. Saya suruh bentangkan je. Ke awak ada orang? Kalaulah dari dulu aku buang sikap aku yang macam ni, mesti sekarang aku takkan dapat surat amaran ni. Jadi, mulai sekarang, aku kena ubah diri aku untuk menjadi pelajar yang terbaik. Tak salah kalau kita tak nampak hebat. Tapi kalau kita pilih nak berjaya dengan kesenangan palsu, itulah yang rugi. Semua konten-konten lama aku dah delete.
Mulai sekarang aku nak guna platform ni untuk share benda yang berfaedah. Tak nak dah aku share benda yang bukan-bukan. Aku pun hampir hilang prinsip diri aku. Tapi aku bersyukur aku ada korang sebab korang bagi aku kesedaran. Walaupun cabaran masih banyak, langkah yang kita boleh ambil tanpa bergantung pada jalan yang pintas ialah permulaan yang bermakna. Hidup tanpa rasuah menjamin keadilan, integriti dan kepercayaan dalam masyarakat. Ia membantu mewujudkan sistem yang telus dan peluang sama rata sekaligus menyokong pembangunan ekonomi dan sosial yang mampan. Dengan menjauhi rasuah, kita membina masyarakat yang lebih harmoni, bermoral dan sejahtera.